Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi dengan sharing session, iaitu nasihat seorang ayah kepada anak-anaknya. Jadi yang berikutnya ada yang ke-15, ialah perkara buruk yang menimpa mungkin baik untuk kita lah. Kita rasa sedih sebab peristiwa buruk itu, tapi sebenarnya itulah baik bagi kita. Dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, maksudnya lebih kurang, boleh jadi kamu membenci suatu padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai suatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui, ya. Jadi itulah dalam surah Al-Baqarah Allah sebutkan. Dalam Quran disebutkan cerita Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf, kita semua tahu cerita Nabi Yusuf, ya. Di mana dia satu hari dia bermimpi bulan dan bintang dan matahari turun sujud kepadanya lah, dan dia menceritakan kepada bapa dia. Kemudian bapa dia kata, jangan kamu cerita orang lain, tetapi terdengar pada adik-beradik dia. Akhirnya adik-beradik dia bersekongkol lah, mereka berkolaborasi untuk menyingkirkan Nabi Yusuf, ya. Dan kita tahu Nabi Yusuf dibuang ke dalam perigi dan terus dijual sebagai hamba kepada Al-Aziz, seorang pembesar Mesir. Dia ni pada Palestin kan, dibawa ke Mesir. Jadi dia dijual sebagai hamba kan. Tapi Al-Aziz tu suka tengok dia, sebab dia ni bekerja dengan sangat baik, sehingga menyebabkan dia menjadi seorang pengurus lah di rumah Al-Aziz tu. Tapi udahlah pula isteri Al-Aziz tu pula buat hal kan, jatuh hati pada dia, dan akhirnya Nabi Yusuf pun dimasukkan dalam penjara kan. Dan semeja daripada anak seorang rasul, anak kesayangan tu pula akhirnya dicampak dalam perigi, dijual sebagai hamba, kemudian masuk pula dalam penjara kan. Tapi itulah menyebabkan akhirnya kita tahu selepas raja bermimpi, akan berlaku, tafsir mimpi itu akan berlaku 7 tahun musim banyak tumbuh-tumbuhan subur, dan 7 tahun lagi kering, ya, musim kering, musim kemarau. Dan Nabi Yusuf telah dilantik untuk menjadi untuk menjadi menteri untuk menguruskan masalah inilah. Dan akhirnya kita lihat Nabi Yusuf menjadi menteri untuk menguruskan ekonomi negeri Mesir, kerajaan Mesir, dan menyebabkan kerajaan Mesir selamat daripada kemarau panjang yang berlaku kemudiannya lah. Kerana akhirnya semua bapa dia, adik-beradik dia, mak tiri dia semua datang kepadanya, bukan menyembah lah, tapi minta tolong lah kan, diselamatkan oleh Nabi Yusuf. Kalau tidak dia dijual, semua tu tak jadi hamba, mungkin dia masih lagi di Palestin menjadi petani lah kan. Tapi dengan berkat Allah ni, dengan takdir Allah, kesusahan itu akhirnya menjadi kehebatan, kebesaran baginya, ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.